Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sambung pada malam ini. Insya-Allah kita mula muka surat 48. Tajuk darah yang keluar putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Mirza. Okey, insya-Allah siapa yang ada buku boleh buka muka surat 48. Okey, darah yang keluar putus-putus. Okey, yang pertama, dihitungkan kesemua darah yang keluar secara putus-putus itu dalam masa 15 hari ke bawah. Okey, saya baca dulu ya. A. Jika sampai tempoh darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. B. Namun jika tidak sampai tempoh darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihabah. Itu darah fasad. Okey. Di sini nak cerita darah yang keluar putus-putus. Itu darah yang ada kemudian tak ada. Dia ada darah, kemudian dia nakak, lepas tu ada darah balik, lepas tu nakak. Macam itulah darah putus-putus. Darah yang tidak berterusan ada. Darah yang tidak berterusan ada. Saya dah jelaskan sebelum ni, darah yang berterusan itu sama ada kita nampak dia di pad berterusan ada, ataupun kalau tak ada di pad, di dalam tetap ada bila cek dengan kapal. Itu pun dikira darah berterusan. Jangan kita faham darah yang berterusan itu yang ada dekat pad sahaja. Sebab tu bila tak ada dekat pad, tengok kat dalam. Kalau dalam ada, maka dikira darah tetap ada. Berterusan lah tu. Bukan darah putus-putus. Darah putus-putus ni, kita cek bangun pagi ni, ada. Pukul 5 pagi bangun tengok darah ada. Lepas tu cek pula pukul 1 tengah hari, dah kering. Tu makna, cek kat dalam pun memang tak ada. Dekat pad tak ada, kat dalam pun tak ada. Maknanya darah putus-putus. Lepas tu tengok pula asal, ada balik. Nampak tak? Dia macam tu lah darah putus-putus. Beza dengan darah berterusan. Sebab tu kalau darah berterusan senang kita nak kira 24 jam. Hari ni keluar pukul 5 pagi, 5 pagi besok berterusan sampai 5 pagi besok. Mana confirm cukup 24 jam. Ya. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okey. Jadi yang A tadi tu dia sebut dia kata dalam masa 15 hari ke bawah. Mana dihitungkan kesemua darah-darah yang keluar secara putus-putus itu dalam masa 15 hari ke bawah. Maksudnya darah yang putus-putus ni kita kena hitung dia, kita kena gabung dia, kita kena kira maksimum hari untuk kita kira tu gabung-gabung adalah tempoh 15 hari 15 malam. Sebab itulah tempoh maksimum haid. Maknanya hari pertama dengan campur dengan hari kedua tak cukup lagi. Hari kedua campur dengan hari ketiga tak cukup lagi. Sebab dia mari sikit-sikit kan. Contoh saya bagi, contohnya kita bangun pukul 5 pagi, pukul 12 tengah hari kita cek darah dah kering. Mana tu darah putus-putus. Jadi 5 hingga pukul 12, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 jam baru. Okey, kita cek lagi asar. Tak ada. Cek lagi maghrib. Tak ada juga. Cek isyak. Ada balik. Start balik kira. Tadi dah 7 jam. Isyak. Pukul apa kita cek? Pukul 8.30. Lepas setengah sampai pagi besok bangun pukul 5 ada lagi. Kan? Ada lagi. Jadi kira lah 8.30 hingga 5 pagi besok. Lepas tu cek Zohor kering. Jadi makna 8.30 malam sehingga besoknya tu berapa jam. Kalau kita nak berdasarkan hari, maknanya daripada pukul 5 ni sampai 5 pagi besok berapa jam. Pukul 8.30, pukul 5. Lepas tu kira pula untuk hari kedua 5 hingga pukul 12. Macam tu lah.
Kalau kita nak catat berdasarkan pada hari. Okey. Berapa jam? Selagi mana tak cukup 24 jam, campur dengan hari kedua, campur dengan hari ketiga, campur hari keempat, sampai hari ke-15. Mana hari ke-14 campur-campur darah keluar sehingga hari ke-14 tak cukup lagi. Proceed lagi sehingga hari ke-15. Itu maksimum dia. Kalau hari ke-15 itu tak cukup juga 24 jam, maka kesemua darah itu darah istihadah ataupun darah fasad. Okey? Nampak dalam kurungan tu Ustaz tulis darah fasad. Ulama dia guna darah fasad. Tapi tak salah nak guna darah istihadah pun. Sebanyak kali ulang. Itu adalah memanggil khilaf lafzi. Khilaf dari sudut lafaz sahaja. Okey. Ulama dia halus. Bila dia tulis tu supaya kita tak confuse dengan bab istihadah 7 jenis. Tentang. Okey. Satu lagi saya nak sebut tentang Okey. Katakan kita campur-campur hari pertama, kedua, tiga, keempat, kelima, sampai hari ketujuh cukup 24 jam. Tak payahlah nak proceed campur lagi hari ke-8 sampai hari ke-15 sebab dah confirm cukup 24 jam. Kan? Bila once confirm, mana once cukup 24 jam, sebaik saja cukup 24 jam, kita tahu itu adalah haid. Itu cara darah putus-putus. Tapi selagi mana dia tak cukup, selagi itulah kita akan proceed sampai maksimum. Hari terakhir ialah hari ke-15. Mana sampai sebelum masuk hari 16 lah. Mana 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Sebelum masuk hari ke, selagi mana tak masuk hari ke-16 lagi tu kita campurkan. Ya? Okey, ada soalan. Dalam tempoh darah putus tu kita perlu solat ke atau tunggu kira sampai 24 jam? Tunggu dulu. Nanti belum sampai lagi. Nanti kita sampai. Jawapan ada dalam buku. Okey, insya-Allah ya. Ustazah Suryani. Okey. Jadi boleh faham ya? Tu darah putus. Pertama kena faham apa maksud darah putus-putus. Ya? Okey. Kalau darah tu contohnya selalu kes darah keluar masa kencing. Bila darah keluar masa kencing ni kita kena cek kat dalam. Ya? Jadi biasa keluar masa kencing bila cek kat dalam tak ada. Kemungkinan darah itu adalah dalam kita dalam kencing ke, ada kencing berdarah kan? Bukan haid. Sebab tu saya kalau yang keluar masa kalau kencing tu keluar darah, cuba cek kat dalam. Kalau ada darah kat dalam tu, mana tu darah haid lah. Menurut secara zahirnya itu kita kira darah haid kalau darah tu dah keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Iaitu bila kita dah melalui 15 hari, 15 malam suci. Jadi bila kita dah lalui 15 hari, 15 malam suci, bila darah keluar selepas itu dipanggil darah itu keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Sebab kita dah lalui 15 hari, 15 malam. Okey. Di situ Ustaz sebut jika sampai tempoh darah itu 24 jam maka darah tersebut adalah darah haid. Katalah sampai hari ke-15 baru cukup 24 jam. Jadi bilangan hari haid dia 15 hari 15 malam lah. Contohnya mana kalau sampai 15 hari 15 malam maknanya campur hari ke-15 campur hari ke-15 baru cukup 4 jam maka darah dia kesemua itu adalah daripada mula keluar darah sampailah darah kering yang tak melebihi hari ke-15 itu adalah darah haid. Tapi kalau contohnya campur sampai hari ke-10 cukup 24 jam. Lepas tu dia kering. Dia 10 hari je lah. Secara round up lah. Tapi nak kira berapa hari secara tepat, kena ambil kira waktu. Jangan ramai wanita dia tak ambil kisah sangat pasal waktu. Maksud waktu ni hari pertama. Hari pertama keluar darah dan hari pertama suci ataupun hari pertama kering. Sebab apa kita kena catat waktu hari pertama haid? Sebab kita nak tengok bila berakhirnya tempoh maksimum haid kita. Bukan tarikh semata-mata, mesti waktu. Kalau 1 hari bulan darah mula keluar pukul 12 tengah hari, bermakna 16 hari bulan, pukul 12 tengah hari berakhirlah tempoh maksimum haid kita. Maknanya kalau darah datang
berterusan, maknanya darah tu bersambung daripada pukul 12 tu, lepas pukul 12 pun ada lagi, bermakna kita beristihadah. Bila kita beristihadah bermakna darah kita bercampur antara darah haid dan darah istihadah. Kita tak boleh nak kata hari ke-16 tu darah haid. Darah istihadah. Tak semestinya. Tapi bila kita darah tu keluar pada hari yang ke-16, bermakna darah kita berterusan keluar hari ke-15, bersambung dengan hari ke-16. Bermakna kita perempuan yang beristihadah. Bila perempuan yang beristihadah, kita kena tengoklah kita duduk dalam kategori mana daripada 7 jenis tu. 7 jenis kategori mustahadah. Bukan cara yang kita duduk belajar selama ni yang diajar kepada kita, 15 hari pertama haid, hari ke-16 sampai hari ke-30 tu dikira istihadah. Tidak. Itu bukan kaedah yang betul. Okey. B. Namun jika tidak sampai tempoh darah itu 24 jam, campur sampai hari pertama, campur. Darah putus-putus ni, ini mari sejam, hari kedua mari sejam, hari ketiga mari sejam, itu mari setengah jam, itu mungkin mari 20 minit, sampai hari ke-15 kira campur ke semuanya, gabungkan semua jam-jam darah keluar, tak cukup 24 jam. Maka kesemua darah tersebut adalah darah istihadah, darah fasad. Jadi bermakna, bila kata istihadah, yang kita tinggal solat pada waktu darah keluar. Kan? Masa darah keluar, memang kita tak boleh solat. Sebab si sudut zahirnya, kita kena berhukum itu zahir. Maksud zahirnya, kenapa? Dari sudut zahir, kita berada dalam tempoh kemungkinan haid. Kita dah melalui 15 hari, 15 malam. Pukul 5 pagi ada darah. Kan? Habis waktu subuh. Jadi, bila ada darah tu, kita tak boleh solat. Walaupun belum cukup 24 jam masa tu. Tapi sebab dia dah terjadi ataupun keluar pada masa tempoh kemungkinan haid, maka secara zahirnya kita kena hukumkan dia haid. Sebab tu kita tak boleh solat. Jadi bila dah, jadi kita mana tahu dia nak putus ke, dia nak berterusan kan. Jadi kita berdasarkan zahir ketika tu ada darah. Kalau ikutnya, kita dah melalui 15 hari 15 malam. Ini darah keluar dah lebih pada tempoh minimum suci. Dikira darah keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Maka kita kena berhukum berdasarkan zahir. Kita tidak boleh solat. Tapi bila darah putus-putus ni sampai hari ke-15 kita kira 24 jam. Tak cukup, bermakna itu darah istihadah. Bila darah istihadah, maaf, batuk tak baik-baik. Bermakna kita kena qada solat-solat yang kita tinggalkan. Okey? Itu kita kena faham. Sebab tu saya sebut, walaupun orang tu menopause ke, orang tu macam mana ke, dia kena belajar. Sebab mungkin dulu dia pegang kaedah yang salah. Ya, paling tidak sebelum kita meninggal, kita sempat bertaubat. Soal nak qada sekadar mampu je lah. Kadang-kadang dah lupa kan. Mula datang umur 8 tahun misalnya. Contohnya lah. 8 tahun Komariah lah kan. Itu, 9 tahun pula. 9 tahun Komariah itu minimum suci. Umur minimum haid. Dalam mazhab Syafi'i. Bayangkan daripada mula tu kita duk pakai je kaedah 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Sampai kita umur 60 tahun baru nak belajar. Kalau nak belajar, alhamdulillah sempatlah kita tahu kesilapan kita. Ramai wanita kan buat apa nak belajar ilmu ni, darah pun dah tak ada. Kita jangan ingat, sebab tu kita ni kena belajar. Nak pergi umrah kena belajar. Nak buat haji kena belajar. Bila sebut pasal haji ni, baru ni balik. Adalah orang muda pergi, dia pergi haji. Dia relax dia ni, dia cerita-cerita sama dia. Ada seorang tu sebut, aku malas nak baca buku, kat dia jumpa tak salah. Begitulah ya. Begitulah. Ambil mudahnya orang muda ni.
Dia tak tahu bila dia tua nanti, bila datang ke insafan tu, mulalah. Berapa ramai kes yang berapa ramai kes yang kes orang yang dah lama pergi, dia hati dia resah dan sebagainya kerana kesilapan yang ada. Okey, balik kepada buku kita. Okey, saya bacakan sikit ya, nota 106. Ustaz nak bawa inilah ya, sumber lah di sini ya. Bila ada nota kaki tu, Ustaz nak beritahu kita apa yang ditulis itu bukanlah tulis saja-saja, ada sumbernya ya. Okey, dalam kitab Hasyiah Syarwani jilid 1, Izma at-taqtir in balagha majmu' dima'i yawman wa laylatan fal jami'u haid. Fa illa fala haid mutlaqan. Maksudnya jika keseluruhan darah yang keluar secara putus-putus itu mencapai kadar sehari semalam 24 jam, maka kesemuanya dikira darah haid. Sebaliknya jika tidak cukup sehari semalam, maka darah tersebut bukanlah haid secara mutlak. Okey. Ada soalan. Cek pukul okey, mula cek pukul darah jam 9 pagi. Cek pukul 1 tak ada darah. Dikira 1 jam keluar darah. Kira 1 jam keluar darah. Pukul 9 hingga 1 bukan 1 jam. 9, 10 sejam. 11, 12, 1, 4 jam lah. Ya? Siapa tanya ni? K. Munira. Mula-mula cek pukul 9 pagi, cek pula pukul 1 tengah hari tak ada darah. Jadi pukul 9 tu 10, 11, 12, 1, 4 jam. Okey. 4 jam. 4 jam saja darah tu keluar, bukan 1 jam ya. Okey. Soalan lagi ya. Muka surat sekarang muka surat 48 ni. Surat 48. Muka 46, 48. Ke cetakan lain 46. Yang penting tajuk darah yang keluar putus. Okey. Dia tak lagi soal. Okey. Sambung ya. Tadi kita baca yang nombor 1. Nombor 2. Ulama berselisih pandangan pada menetapkan hukum nakah. Okey, yang pertama tadi macam mana cara kita hukum darah yang keluar putus-putus. Nak hitung selama mana, adakah sampai 30 hari? Tak ya. Sumber darah tu akan dihitung setakat paling maksimal 15 hari 15 malam. Ke bawah. Maknanya kenapa disebut ke bawah? Kalau kurang daripada tu cukup 24 jam confirm fit. Tak perlu dah nak sambung lagi. Sebab dah tahu dah cukup 24 jam, tahulah. Lepas tu ada darah lagi, kira darah haid lah, confirm kan. Okey. Nombor 2 ni nak cerita pula tentang hukum nakak tu. Darah putus-putus ni kan dia ada darah, lepas tu dia nakak. Ada darah, ada nakak. Nakak tu. Time nakak tu apa hukumnya? Okey, ulama berselisih pandangan ya. Pada menetapkan hukum nakak itu bersih daripada darah yang berada di celah-celah darah haid tu. Okey. Pukul 5, pukul 1 ada darah. Pukul 1 sampai pukul 4 petang tak ada darah. Cek pukul 4 tak ada. Okay, cek maghrib pula ada. Jadi daripada maghrib tu start ada. Pukul apa? Pukul 7:30 contohnya. Tengok darah ada 7:30. 7:30 sampai bila? Sampai bila pula dia ada? Okey. Pukul 12 malam contohnya. Sebelum tidur. 12 malam tidur, cek dulu. Dia pun cek. Ini kalau orang yang cek lah. Kalau tak cek, dia tidur, bangun pagi besok, dia tengok ada. Maknanya daripada isyak tu, sampai pukul apa tadi saya kata? Daripada maghrib 7:30 tadi sampai pukul 5 tu dia kira lah. Berapa jam. Okey. Pandangan yang pertama iaitu qaulus sahbi. Dipanggil qaulus sahbi. Sahbun mana dia heret, mana dia sapu semua, mana dia
Dia kira rangkumkan semua. Iaitu dijadikan nakak bersih daripada darah di celah-celah darah yang berada dalam tempoh 15 hari. Itu bila sebut 15 hari, maksud 15 hari 15 malam ya. Dan tempoh 15 hari itu sebagai haid. Maksudnya mengikut qaulus sahbi. Pukul 5 pagi hingga pukul 1 tengah hari ada darah. 1 tengah hari hingga maghrib. Kita kata 1 tengah hari tak ada darah. Maghrib pula keluar. Maknanya daripada antara 1 tengah hari ke waktu maghrib tu nakak. Bila nakak, masa nakak ni lah yang jadi khilaf. Ya, masa nakak ni jadi khilaf. Qaulus sahbi kata, kalau darah keluar balik selepas itu, bermakna darah itu dikira darah haid. Allahumma salli ala Muhammad. Nakak itu juga dikira haid. Hukman dari sudut hukum. Darah tak ada masa tu. Sebab tu dia kata dari sudut hukum dihukumkan juga hari-hari haid. Sebab tu dia kata sahbun tu. Mana dia sapu sekali. Sebab darah keluar balik. Jadi kira tarik semua. Jadi hari-hari haid. Okay, kejap lagi saya tengok soalan ya. Takut terputus penerangan. Okay, 107 nota kaki. Hanya sikit nota kaki ni. Okay. Sebelum saya baca nota kaki, di pandangan as-sahbu ini, qaulus sahbi ini adalah pandangan mu'tamad. Bila mu'tamad itu yang diterima pakai dalam mazhab Syafi'i. Nah, qaul yang ketua. Qaul yang kuat ketua, sebab sambil baik mata sambil tengok dalam tulisan. Dia kalau orang yang tak join grup ni, dia tak boleh nak di-share. Hanya kita boleh share dengan orang yang ahli grup ini sahaja. Sebab grup ini adalah grup tertutup. Dia bukan grup terbuka yang kita boleh tag siapa-siapa pun. Macam itulah. Jadi kalau nak minta kawan kita join ke semua, dia kena join grup ini dulu. Di approve oleh admin, insya-Allah dia boleh ikuti kelas selepas ini. Dan boleh tengok rakaman-rakaman sebelum ini. Ya, Ustazah Nazira. Mungkin dia bukan ahli grup ini kot. Sebab tu tak boleh nak share. Okay, sebelum saya baca, kita tengok nota kaki ni panjang. Saya nak tengok soalan tadi. Okay, benar. Berkenaan soalan tadi, walaupun cek pukul 1 dan seterusnya tak ada keluar darah dah, kira 4 jam. Ya. Kira last, maknanya, mula kita tengok darah stop bila? Jadi itulah tempoh darah keluar. Mana daripada pukul 5 kita tengok, lepas tu pukul 1 baru kita tengok. Tengok pukul 1 darah kering. Maknanya 5, 6, daripada 5 tu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Okay, faham ya, Kim Munirah? Itu cara kita. Cara dia ya. Ustazah Nazira tak boleh ikut saya kan, nak tag orang lain je mungkin tak boleh ikut ya kalau dia tak join. Dan saya pun tak faham yang tulis bring them on the video ni, siapa boleh bagi maklumat pada saya tak reti sangat. Sebab ada notice ni dia kata bring them on video. Saya takut nanti dia jadi lain, saya tak berani nak tekan. Kampung sikit sudah. Okay. Kita baca nota kaki 107 ya. Nakak yang berada celah-celah darah haid itu tidak dihukumkan sebagai haid melainkan apabila cukup 3 syarat. Ya. Jadi bila berlaku nakak, bila berlaku suci di celah-celah hari haid, 2 hari mari lepas tu suci. Itu pun nakak lah juga tu. Lepas tu besoknya mari balik. Okey, sekarang ni nakak tersebut tidak akan dihukumkan sebagai haid. Hari suci itu tidak dikira hari-hari haid.
hukman, bukan haid hakiki, hukman. Dari sudut hukum mana ada darah masa nakak tu. Cuma dari sudut hukum dikira hari-hari haid juga. Apabila cukup 3 syarat. Yang pertama, nakak serta darah haid yang bersamanya itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Hari-hari keluar darah dengan hari-hari nakak tu bila kita campur tak melebihi 15 hari 15 malam. Tadi kita contohnya pukul 5 sampai pukul 1. Pukul 1 hingga pukul 7.30 nakak. 7.30 hingga 5 pagi ada darah. Jadi bila kita sampai hari ke-15, kita tengok, kita campur semua tu, hanya sebab tu dia kata syarat dia mesti tidak melebihi 15 hari 15 malam. Setakat tu je. Kita tak boleh nak lebih daripada hari ke-16. Okay. Tak boleh nak gabung sampai hari ke-16. Yang kedua, gabungan keseluruhan darah yang keluar secara putus-putus itu tidak kurang dari sehari semalam. Nak kata nakak itu juga termasuk hari-hari haid, hendaklah gabungan keseluruhan darah yang keluar secara putus-putus itu tak kurang daripada sehari semalam. Maknanya cukup 24 jam. Cukup 24 jam. Sebab tu kita kata tadi kalau kita gabung sampai hari ke-15, tak cukup 24 jam, maka kesemuanya dikira darah tu darah istihadah. Mana hari-hari bila darah istihadah bermakna dia hukum malam suci lah. Itu yang timbul situasi kita kena qada solat ketika yang mana kita tinggal selama ini. Pada hari kejadian tu kita tinggal. Pukul 5 tengok darah. Kan? Sampai habis subuh pada. Mana kita memang tak solat subuh lah. Tapi bila kita gabung-gabung, punya kita ni darah kita darah istihad. Jadi kita kena qada balik lah solat kita tinggal hari pertama dulu tu. Yang mula-mula keluar haid, solat subuh. Mana-mana solat. Sebab darah tu dikira darah istihad. Kesemua darah tu bila sampai hari ke-15 tak cukup 24 jam. Rupa-rupanya darah kita ni bukan darah haid, darah istihad. Jadi qada lah mana-mana yang kita tinggal. Sebab tu catatan sangat penting. Hari yang mana kita kena qada, yang mana kita tak perlu qada dan sebagainya. Syarat yang ketiga. Nakak itu berada di antara dua darah bagi haid yang sama. Bukan haid yang lain. Haid untuk kita nak berikutnya. Okey. Jadi, dalam kitab Muni Al-Muhtaj, Ustaz bawakan di sini sumber dia, jilid 1. Wal azharu anna naqa'a baina dima'i aqallil haidi fa aktsar haidun. Yang azharnya mengikut pandangan yang azhar. Mengikut pendapat yang azhar, bahawa nakak yang berada di celah-celah darah sekurang-kurang tempoh haid sehingga sebanyak-sebanyak tempohnya adalah dikira sebagai haid. Anna naqa'a baina dima'i aqallil haidi fa aktsar haidun. Taba'an laha iaitu kerana mengikut hukum darah. Laha tu yarji'inlah dima. Bisyurutin dengan syarat. Dengan syarat. Wahya alla yujawi zalika 15 yauman. Perkara tersebut tidak melepasi, itu syarat pertama, 15 hari 15 malam. Bila sebut terjemahan 15 hari, mana faham 15 hari 15 malam. Walam tangkus ad-dima'u an aqallil haidi. Dan tidak kurang darah itu daripada minimum haid. Itu tak kurang daripada 24 jam. Mesti cukup 24 jam. Okey? Wa an yakuna an-naqa'
muhtawasyan baina damai haidin. Dan nakak itu berada di antara dua darah haid. Fa'iza kanat tara waqtan daman wa waqtan naqa' wajtama'at hadhihi syurutu hakamna 'ala al-kulli bi annahu haidun wa hadha yusamma qaul as-sahbi. Apabila seseorang perempuan melihat darah pada suatu waktu, maknanya dia satu tempoh dia tengok darah, waktu lain pula lepas tu tak ada darah dan naqa' pada satu waktu yang lain, serta terkumpul syarat-syarat yang 3 tadi, maka kita hukumkan kesemuanya adalah haid. Pandangan ini dinamakan sebagai pandangan as-sahbi. Okey, ada soalan. Kalau dah mandi hari ke-12, suci selama 7 hari, hari ke-8 datang semula darah sikit-sikit, dikira istihadah. Yang ni bab sempurnakan suci. Sebab 12 campur 7 tu dah 17 hari. Bila 17 hari bermakna suci itu berlaku pada hari ke-15 dan 16. Darah tak bersambung di situ. Jadi ini bab sempurnakan suci. Jadi bila sempurnakan suci, jadi suci 7 hari, kena campur lagi berapa jadi 15? 15. Lembat sikit bab matematik ni. 7 campur apa? 7 campur 5 kan? Betul tak? 7 campur 6. 7 campur 7. Macam tu lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Campur 8 hari. Campur 8 hari lagi. Jadi katakan selepas 7 hari suci tu, datang darah selama 3 hari. Jadi 3 hari tu darah istihadah. Sebab dia keluar dalam tempoh minimum suci. Sebab dia kena cukupkan suci. Bab sempurnakan suci ni dia ada cerita khas dia, ada syarat khas. Dia beza dengan bab istihadah yang 7 ni. Ini bab sempurnakan suci ni dia akan berlaku, dia mudah nak ingatnya, dia kira bab sempurnakan suci kalau hari ke-15 dan ke-16 tu darah tak bersambung. Maknanya ada gap suci. Nanti kita akan masuk bab berkenaan. Okey, kita sambung ya. Nota kaki panjang sikit. Peringatan penting. Perempuan yang melihat darah haidnya telah kering sebelum sampai tempoh adat kebiasaan haidnya. Adat kebiasaan haidnya 7 hari. Tiba-tiba kering, hari ke-4 kering. Wajib ke atasnya mengambil hukum perempuan suci terlebih dahulu tanpa perlu menunggu tempoh tertentu seperti menunggu sehari semalam. Ustazah Sahar Suryani tak ditanya kan? Jadi haid dia 7 hari. Tiba-tiba bulan tu 4 hari. Hari ke-4 dah suci. So dia nak kena tunggu ke tak payah solat ke bila dah suci tu ataupun dia kena mandi wajib? Dia kena mandi wajib segera. Mana kalau dah tu waktu solat kena segeralah. Kalau kering tu waktu duha tak segera pun tak ada masalah. Mana yang penting waktu zuhur tu dia kena, kalau masih suci lagi kena mandilah kan. Itu maksudnya. Okey. Sebab kalau suci bukan waktu solat tak ada isu kita nak tangguh. Kalau suci waktu solat kena segera mandi. Justru wajib ke atasnya mandi wajib, mengerjakan solat fardu, mengerjakan puasa fardu kalau belum puasa, dan boleh suaminya bersetubuh dengannya dan lain-lain. Mana yang diharuskan ke atas orang suci. Okay. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra jilid 1, fa'ajaba radhiyallahu anhu. Betul lah radhiyallahu anhu. Mati kelabu tak nampak kecil sangat.
Bi'annahu haitsu inqata'a damul haidi aw an-nufasa'i bi'an kanat bihaitsu law adkhalat al-qutna ila farjiha kharajat bayda naqiyatan wajaba 'alaiha an taghtasila. Wa tusalliya wa jaza lizawji an yata'aha sawa'un inqata'a damuha qabla adatiha am la. Terjemahan dia, beliau menjawab. Sesungguhnya apabila telah berhenti darah haid dan nifas bagi seorang wanita, haid ke nifas ke, bila darah dah berhenti, iaitu apabila dimasukkan kapas ke dalam farah. Nak tahu berhenti tak berhenti bukan tengok kat luar saja, tengok kat pad, dah clean tak? Kena check dengan kapas kat dalam, baru confirm suci. Sebab bila darah ada kat dalam, walaupun kat luar tak ada, dia tetap dikira sedang haid lagi. Darah itu dikira darah berterusan lagi. Okey. Warnanya kekal putih apabila dimasukkan kapas ke dalam farah, warnanya kekal putih bersih ketika dikeluarkan. Justru wajib ke atasnya mandi, solat dan harus bagi suaminya untuk menyetubuhinya sama ada darahnya itu berhenti sebelum sampai tempoh adatnya atau sebaliknya. Okey. Yang kedua, mana faham tak di sini? Seperti saya sebut sebelum ni, kita berhukum berdasarkan sahih. Okey. Bila kita lepas 15 hari suci tu, kita nampak ada darah. Bila ada darah, kita tahu ini darah yang keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Tak cukup lagi 24 jam, tapi zahirnya kita dah boleh hukumkan itu darah haid. Sebab apa? Dia keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Tak cukup lagi 24 jam saja. Tunggulah 24 jam dulu. Tak boleh. Kena hukumkan zahirnya sebagai darah haid. Okay. Sama juga dalam bab suci. Zahirnya suci. Pada hari kejadian tu zahirnya suci. Hok mari lepas ni darah nak mari balik kita tak tahu. Jadi begitulah hukumnya. Okey. Yang kedua, kemudian jika darah tidak datang semula sehingga melepasi hari 15 hari 15 malam, darah dah mari dah. Kan? Maka jelaslah bahawa bilangan hari haidnya telah berubah kepada bilangan lebih sedikit daripada bilangan hari kebiasaannya. Maknanya adat haid dia berubah. Sebab tu kita kena catat adat haid kita. Mungkin setengah orang dia kata, tak apa Ustazah, saya tak pernah pun istihadah. Saya tak kisah, saya tak cara sangat. Bila tanya adat, adalah Ustazah. Ada hari tak hari. Ataupun mungkin dia tak ingat lagi bahaya. So kita kena catat. Sebab kita nak tahu yang terakhir tu berapa adat kita kalau adat kita tu tak konsisten. Sebab ada orang dia konsisten. Ada orang tak konsisten. Ada orang dia berirama. 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5. Gitulah. 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5. Dia ada kaedah dia. Bila berlaku istihadah. Sebab tu kita kena catat. Kita kena ingat. Bilangan adat haid kita. Adat haid ni boleh berubah. Adat bilangan haid kita boleh berubah. Ulama tak nafikan. Sebab tu kita kita kena catat. Sebab kita tak boleh nak ingat sebenarnya. Okay, yang ketiga, adapun jika darah datang semula sebelum melepasi 15 hari 15 malam. Jika darah keluar semula sebelum melepasi 15 hari 15 malam. Ada darah, lepas tu nakok. Suci. Sebelum, lepas tu keluar darah baik. Darah yang keluar balik tu belum lagi melepasi 15 hari 15 malam. Maka apa? Maka darah yang datang semula ini masih lagi hukumnya sebagai darah haid. Walaupun ia telah melepasi tempoh adat kebiasaan haid ni. Contohnya. Kok tadi kan, mari 7 hari. Adat haid dia memang 7 hari selama ni. Lepas tu suci dia pun mandi. Keluar balik hari ke-10 contohnya. Ataupun keluar balik hari ke-11. Ataupun mungkin keluar balik hari ke-12. Ataupun mungkin keluar balik hari ke-13. Selagi mana darah tu yang keluar tu masih dalam lingkungan maksimum haid, masih lagi dikira haid. Sebab tu muslimat yang dirahmati Allah,
kita kena catat daripada mula kita keluar darah. 1 hari bulan, pukul 12 tengah hari. Sebab kita nak tengok maknanya 16 hari bulan pukul 12 tengah hari nanti barulah berakhirnya tempoh maksimum haid. Kita tengok suci dah, mari pula darah. Darah tu tak melebihi lagi pukul 12 tengah hari pada 16 hari bulan. Baru hari ni baru contohnya kalau darah tu keluar pada 15 hari bulan. Darah tu keluar pada 16 hari bulan pukul 11. Sampai pukul 12 dia stop. Maknanya darah pukul 11 hingga pukul 12 pada 16 hari bulan itu masih lagi darah haid. Sampai pukul 12 dia stop. Pandai pula dia stop border dia. Jadi juga dikira haid. Mana hari-hari sebelumnya yang suci tu mengikut pandang qaulus sahabi adalah dikira hari-hari haid. Kalau bulan puasa jerit lah kita. Puasa dah kan. Dah puasa. Tiba-tiba mari keluar darah balik. Kan? Ikut qaul mu'tamad. Qaulus sahabi hari-hari suci itu juga dikira sebagai hari-hari haid. Okey. Boleh faham? Ada soalan tak? Indah Hawa. Ustazah bila cek dengan kapal dah putih tapi dekat pants masih ada lendir kuning itu dikira putihan je lah kan? Yelah sebab ni yang penting kat dalam tu. Kalau kat dalam tu dah putih bersih, memang tak ada kesan darah. Mungkin yang tu dia keluar tapi bila kita cek kat dalam tu dia dah bersih darah tersebut. Okay? Yang penting bila kita cek kat dalam dah putih bersih. Okay. Sambung Okay. Kat mana tadi? Okay. Justru wajib ke atas perempuan yang mengalami situasi seperti ini. Situasi mana? Yang tadilah. Maka darah yang datang semula ini lagi masih lagi dihukumkan sebagai haid. Mana darah yang keluar selagi mana tak melepasi 15 malam masih dihukumkan sebagai haid. Walaupun ia telah melepasi tempoh adat kebiasaan haidnya. Justru wajib ke atas perempuan yang mengalami situasi seperti ini mengambil hukum perempuan haid. Perempuan ini dapat mengetahui bahawa tempoh nakah itu adalah tempoh haid apabila darah datang semula. Ikut qaul qaulus sahabi begitulah. Ya. Dalam kitab An-Najmul Wahad bi Syarhil Minhaj jilid 1 wala khilafa annaha fi yaumin naqai ta'malu amalat tahirat li'annahu qad la ya'udu fa iza li'annahu qad la ya'ud fa iza 'ada ad-damu ghayyarna al-hukm. Ini kita kena faham betul-betul. Ini disebut oleh ulama. Tidak ada khilaf bahawa wanita pada hari nakah itu perlu mengerjakan pekerjaan sebagaimana wanita yang suci. Itu saya kata hukum berdasarkan Zohir. Zohir ketika itu sucilah. Bila suci, kena solat. Kalau dah darah cukup 24 jam, wajib mandi. Kalau belum cukup 24 jam, tak wajib mandi. Contoh saya bagi tadi. Pukul 5 pagi tengok ada darah. Pukul 1 tengah hari tak ada darah. Dia pun mandi. Mandi. Jadi bila solat, dia kena dengan solat. Dia wajib solat. Tak boleh, bagus. Ini biasa ni. Haid saya 7 hari tak boleh. Bila suci, dia kena mandi. Kerana darah itu mungkin tidak akan keluar semula. Di dalam perbincangan lain, Ustaz Abu Usama sebut, antara keluar darah semula dengan darah berhenti, mana yang lebih kuat? Lebih kuat darah berhenti. Di mana? Al-aslu al-adam. Kita perempuan ni asal-asalnya tak ada darah. Ini bukan keluar-keluar kita lahir tu terus ada darah hidup. Al-aslu al-adam. Jadi, itu kaedah yang kita. Okey. Namun jika darah keluar semula, maka kita ubah hukumnya. Begitulah realitinya. Hukum berdasarkan Zohir. Kalau Zohir tu masa tu dah suci, mandilah.
Kalau darah sebelum dah cukup 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, tak payahlah mandi kan. Tak payahlah. Tak payah mandi. Macam tadi lah, saya bagi contoh tu 5 hingga 1. Belum cukup 24 jam lagi. Saya sebut mandi ke tadi? Saya lupa dah. Dia tak perlu mandi. Kan? Sebab tak cukup 24 jam. Terus je. Mana bersih diri, ambil wuduk, solat. Tapi kalau darah dah cukup 24 jam, lepas tu dia nakak. Contohnya lah, darah keluar pukul 5 pagi sampai 5 pagi besok. Lepas tu, kering. Jadi dia bila kering tu, dia kena mandi wajib lah sebab dah cukup 24 jam. Okey. Yang keempat, ni panjang sikit lah nota kaki. Masih lagi dalam nota kaki 107 tadi yang kita duk baca daripada tadi. Susulan daripada permasalahan darah datang semula setelah berhenti. Ni Ustaz nak cerita. Senario darah datang semula ni. Okay. Bila bulan berikutnya pula nak cerita, perempuan ni berlaku gini. Hak bulan berikutnya macam mana? Kita nak follow adat hak bulan ni ke? Macam mana? Okay. Bagi bulan berikutnya pula, jika berlaku darah berhenti sebelum tempoh adat kebiasaannya, maka menurut pandangan Imam Ar-Rafi'i, hendaklah perempuan ini mengambil hukum perempuan haid ketika darah itu berhenti. Okay. Ni typo sikit kot. Ketika darah berhenti itu. Sebab ketika darah itu berhenti. Sedikit terbalik sikit. Okay. Tak apalah. Biasalah kita manusia ni tak lepas daripada kesilapan. Yang penting boleh fahamkan. Okay. Jadi, mengikut Imam Rafi'i, bulan berikutnya kering darah. Jadi boleh tak dia nak ikut hak sebelumnya? Tak boleh. Justru hendaklah dia menunggu sehingga cukup kadar tempoh haid seperti bulan sebelumnya. Okey. Berbeza dengan pandangan Imam Nawawi. Menurut pandangan Imam Nawawi, bulan kedua dan seterusnya sama dengan bulan pertama, iaitu hendaklah dia mengambil hukum wanita suci ketika darah berhenti. Apa beza pandangan Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi? Maksudnya begini. Kalau bulan lepas, memang adat dia mari suci. Itu mari pula. Bulan ni tengok macam PA bulan lepas. Boleh tak dia nak ikut adat bulan lepas? Maksudnya kalau nakok tu dia tak nak solat, dia tak mandi. Ar-Rafi'i kata ikut je, follow je bulan lepas. Okay. Nawawi kata tak. Bila suci mandi. Ni ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i apabila dah ada adat sebelumnya. Adat nakak tu lah. Mana pada darah nakak. Tapi orang yang tak ada adat tak ada khilaf. Dua ulama ni tak ada khilaf kalau tidak ada nakak. Sebelum ni. Mana sebelum ni 7 hari straight. Bulan ni dia 4 hari lepas tu nakak, lepas tu mari pula. Bulan berikutnya gitu juga 4 hari lepas tu nakak contohnya. Jadi boleh tak bulan hak kedua berlaku nakak tu dia nak follow bulan lepas. Hak bulan lepas sebab bulan lepas nakak tu mari keluar darah. Boleh tak hak hari suci tu, hari nakak tu dia tak nak solat. Jadi Rafi'i kata tak apa. Ikut je hak follow hak bulan lepas. Nawawi kata tak. Mandi, solat. Ikut yang zahir ketika itu. Itu perselisihan antara Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bisyarhi Minhaj. Wa fi syahri tsani wa ma ba'dahu la taf'alu linqita'in syai'an mimma marra li'anna adh-dhahira annaha fihi kal awwali. Hadza ma sahahahu Ar-Rafi'i. Wa huwa wajihun lakin alladhi sahahahu fi at-tahqiq wa ar-radah wa huwa al-manqul kama fi al-majmu' anna ath-thaniya wa ma ba'dahu kal awwal. Maksudnya pada bulan yang kedua dan bulan-bulan berikutnya, wanita tersebut tidak boleh mengerjakan sesuatu pun daripada hukum-hukum suci. Mana dia tak boleh mengambil hukum orang suci. Walaupun masa tu dia nakak.
Kerana apa yang zahirnya ialah itu keadaannya pada bulan kedua ini sama sahaja seperti bulan pertama. Bulan pertama dulu dia nakak tapi lepas tu mari darah balik. Maknanya nak royak sama macam bulan lepas. Jadi dia tak bolehlah menakak hak berlaku bulan kedua ni sama seperti hak bulan lepas tu, tak boleh dia mengambil hukum suci. Hukum ini dinilai sahih oleh Imam Rafi'i. Rafi'i dia pegang macam tu. Okay? Sebab dah ada adat. Penilaian sahih ini boleh diterima, namun apa yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq dan kitab Ar-Rawdah, ia yang dinakalkan seperti apa yang terkandung dalam kitab Al-Majmu' bahawa bulan kedua dan bulan-bulan berikutnya adalah sama seperti bulan pertama. Bulan pertama itu merujuk pada pertama kali terjadi nakak. Imam Nawawi ulama sepakat kata kalau itu pertama kali maka wajib mandi, solat dan sebagainya. Tapi bulan kedua, ketiga, keempat kalau berlaku sama seperti bulan sebelumnya, ada khilaf antara Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Rafi'i kata boleh ikut bulan lepas. Maksud boleh ikut tu, hari-hari suci tu dia boleh solat. Sebab huruf bulan lepasnya hari-hari suci ni dikira haid sebab mari semula Allah ikut adat bulan lepas. Imam Nawawi pula kata tak ikut bulan lepas. Hak suci tu sucilah, ikut hukum sekarang. Tak follow yang bulan lepas. Okay? Habis nota kaki 107. Okay. Saya nak habiskan dulu sampai habis topik ni ya. Topik dah putus-putus. Okay, justru ni balik kepada matan kitab ustaz ni. Okay, tadi kita baca nota kaki. Justru berdasarkan kepada pandangan As-Sahbi ini tidak sah solat, puasa dan tawaf yang dilakukan dalam tempoh nakak yang berada di celah-celah satu haid ini. Namun wanita itu tidak berdosa, tetapi wajib dia qada semula puasa yang wajib dan mengerjakan semula tawaf wajib itu. Nak ayatnya gini. Ayat ni nak bagi tahu masa hari kejadian suci itu ikut zahir. Kita solat, kita puasa dan sebagainya. Tapi bila darah datang semula, maka hak kita buat masa suci itu dikira tak sah. Kalau bulan puasa kena qada balik. Mana puasa kita tak sah. Kita berdosa tak? Tak berdosa. Kalau kita bersama suami berdosa tak? Tak berdosa. Sebab masa hari kejadian, kita ikut zahir. Zahir masa hari kejadian, kita suci. Tapi bila lepas tu datang darah kembali, pak lepas tu kita kena tukar hukum. Oh, ini masih lagi hari haid. Tu ya, itu maksudnya. Okey. Saya tak baca nota kaki, dia nak royak gitulah, samalah seperti yang kita terang tadi. Sebab saya nak ambil pandangan yang kedua dan kita masa dah 10 lebih dah. Okey, pandangan kedua tadi qaulus sahbi. Pandangan kedua, baru masuk pandangan kedua, cerita bab nombor 2 tadi yang kata tentang waktu suci ni apa hukumnya. Okey. Pandangan kedua itu qaulul laqti, tadi qaulus sahbi. Iaitu kesemua darah yang keluar secara putus-putus itu dihukumkan sebagai darah haid. Manakala waktu nakak yang berada di celah-celahnya boleh dihukumkan sebagai suci. Jadi, kalau ada darah dikira darah haid. Hari suci dikira hari suci. Hukum yang tersendiri. Okey? Justru berdasarkan pada pandangan al-laqti ini, solat puasa dan tawaf yang dilakukan ketika tempoh nakak yang berada di celah-celah satu haid itu. Jadi bulan puasa, musim haji, ya, musim umrah, kita pakai qaulul laqti. Sebab masyakkah di sana. Tapi tidak di Malaysia lah. Sebab di sana, kalau kita pakai qaulus sahbi jenuhlah nak pergi ulang balik. Kalau dulu-dulu, kalau siapa yang follow keputusan Jabatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji, dia ada tu. Urusan dulu, straight sikit. Sekarang ni, dulu ada syarat. Suci tu mesti berlaku 24 jam baru sah yang dilakukan dalam ketika nakak. Mana nakak tu mesti 24 jam baru sah.
Apa ni? Kemudian dan mesti waktu yang terdesak saja boleh pakai. Okey, last sekali. Tahun 2023 kita putuskan tak terikat dengan 24 jam, tak terikat dengan terdesak. Wan suci boleh pergi tawaf. Sa'i dan seterusnya. Okey. Berdasarkan pada qaulul lafzi. Asal suci, 7 pusingan buat dalam keadaan suci walaupun darah keluar balik lepas tu sah tawaf tersebut. Okey. Habis dalam buku, jadi insya-Allah lepas ni kita sambung tajuk perbezaan antara naqab dan fatrah. Okey, tak ada soalan semuanya. Dekat sebelum tu lagi sekejap. Okey, tak ada. Semuanya. Okey, masnya. Ustaz, adakah perlu puasa ganti jika puasa masa suci dari haid tapi darah haid keluar lagi dalam tempoh normal? Ya, kena ganti. Okey. Jadi kalau kita ada urus macam tu nak ikut Imam Nawawi atau Imam Ar-Rafi'i Ustazah, kalau ikutnya Imam Nawawi lah. Ya, tapi nak kata sebab ini yang biasanya kita ikut dalam kitab Al-Majmu', ya, Imam Nawawi. Ya, dihukumkan sebagai boleh ikut hukum semasa. Mana kena ikut hukum semasa. Tapi kalau nak kata apa ni, sebab kita kata khilaf ini bukan satu qaul yang lemah. Kalau nak pakai, siapa katalah saya nak pakai mazhab yang Imam Rafi'i kata. So tak ada isu di situ, ya. Tidak ada isu. Ya. Tidak ada isu yang kita kata sampai tak betul, ya. Sebab perkara ini perkara yang sama juga sebenarnya kalau sahabi dengan kalau lafzi itu adalah khilaf qawi, mana-mana dua-dua pandangan tu kuat, cuma kita tak nak kenapa kita selaraskan bila nak beramal, kita beramal dengan qaulul mu'tamad, ya. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ini kita manhaj. Kalau kita kata kita nak ikut hak mana kita sukalah, jadi dia ambil hak mudah lah. Bulan puasa dia nak ambil qaulul lafzi, bulan lain dia nak ambil qaulul sahbi. Kita tak nak macam tu. Sebab tu kita ada panduan qaulul mu'tamad itu jadi pegangan kita. Kecuali dalam masalah yang saya cerita buat umrah haji tadi. Itu merupakan keputusan yang dibuat oleh badan yang berautoriti. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Cerita yang untuk elak jemaah haji daripada atau jemaah umrah berada dalam masyarakat. Lagi-lagilah sekarang. Nak pergi tu pusing. Pusing satu masjid baru boleh masuk masjid. Kalau kena ulang masa suci dia pergi balik, haid balik, menangis lah. Kalau kena lebih sekali kena ulang 2 kali pun dah menangis. Jadi sebab tu kita sekarang putuskan asalkan sahaja naqab dia pergi mandi dan dia tawaf itu dah keadaan suci. Ke-7 pusingan suci walaupun selepas itu keluar balik darah tawaf itu sudah dikira sah. Jadi tak susah hati dah nak pergi umrah lepas ni ataupun nak berhaji ke. Tak susah hati dah. Kalau dulu terikat, kalau terdesak lah, gini-gini banyak sangat. Sekarang ni tak. Asal suci, 7 pusingan tu dibuat dalam keadaan kita suci. Alhamdulillah, maka sahlah. Wallahu ta'ala alam. Biasa saya dah jawab semua soalan. InsyaAllah kita tangguh dulu pertemuan kita. Kita akan sambung muka surat 51 akan datang. Okay? Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Kalau tak dapat hari Senin, saya akan beritahulah hari yang kita boleh ganti kalau ada ruang masa.